Assalamualaikum penonton Nona sekalian. Anda bersama saya Nurul Syuhada Nur Ain Muhammad Zain, dan kali ini saya dalam segmen bersama Vantage akan memperkenalkan masakan dan juga produk terbaru daripada Vantage. Dan untuk itu saya bersama dengan Dato' Chef Ismail. Apa khabar, Chef? Alhamdulillah. Okey, Chef. Jadi kita sebenarnya nak perkenalkan produk terbaru daripada Vantage ni bermotifkan bunga-bunga yang segar, cantik betul. nak masak, Chef. Saya ni kalau ni set-set macam ni kan, yang ada bunga-bunga tu, dia tenangkan jiwa saya. Ini adalah Vantage vitroware, ceramic vitroware. Jadi kalau kita masak cakap pasal makanan yang sihat, dia dapat mengekalkan nutrisi bahan mentah. Macam-macam ikan ni protein tu kan. Betul. Kalau masak lama takut protein hilang. Kita panaskan minyak ya. Ya, seperti mana ya sedapnya asam pedas ni. Ialah janganlah kedekut bawang. Okey, jadi kita letakkan minyak ke dalam kita punya periuk Vantage vitroware ni. Dan yang menariknya, ceramic vitroware ni mempunyai jaminan 10 tahun, Chef. Bayangkan 10 tahun. Lepas tu masukkan air asam jawa yang telah pun kita perah. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit air. Air dulu ya. Masak jangan tak ada air, pingsan. Okey, then lepas tu kita masukkan biar dia melegak sikit, baru kita masukkan ni kepingan ikan ya. Terpulanglah ikan apa ni, ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Kalau kepada mereka yang sentiasa nak masak tapi ada masa tu ada sekejap aja. Jadi periuk ceramic vitroware ni memang mudah, senang dicuci, tak payah nak sental. Tidak meninggalkan bau. Bau tu tak melekat pada periuk. Daun kesor masukkan berapa batang, Chef, tak? Bubuhlah sikit lebih kan. Terusnya kita masukkan apa, Chef? Bunga kantan. Jadi kalau yang menarik ke, Chef, kalau masak-masak macam ni kan, sibuk-sibuk, boleh terus hidang je kan? Boleh. Adalah cantik periuk dia. Lepas tu jangan lupa masak nasi Okey, sedikit garam ya, penambah rasa, insya-Allah. Okey, apabila kita merenih ya, para penonton di rumah ya, pastikan kita tutup. Jadi senang lah, Chef, sebab dia duduk sinar macam ni. Jadi tak pun nak buka, tutup. Tak nak, boleh nampak Okey. Baiklah penonton sekalian, nampaknya Syamail, kita punya resepi asam pedas tenggiri dah pun siap. Okey. Dan kepada penonton rumah yang nak dapatkan resepi, bolehlah melayari laman web yang tertera untuk mendapatkan resepi asam pedas tenggiri. Dan pastinya selepas ni, Chef, kita bolehlah makan asam tenggiri ni sebab ada set yang sama tau, matching-matching. Saya pun nak masak nasi. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.